I think orang semua tahu. The conclusion is that the leading cast ada saya, ada Datuk Aaron Aziz. So orang cakap bila Aaron tak masuk ni, orang cakap mesti Aaron masuk isteri keluar. So maybe yes, maybe no. I'm not allowed to say. I'm not allowed to say. But the truth of the matter is people expect Muzaffar to go when Aaron comes in. Tapi itulah saya tak cakap ya, tak cakap tidak. Macam mana kalau ada peminat yang hampa pula? Kalau lah ada benda yang diorang tak suka pula terjadi. Buat drama ni selalunya memang ada people yang suka, ada people tak suka. It's standard. Tapi as with any story, so saya rasa cerita tu kena berkembang. Kalau kita buat 50 episod, kalau buat cerita yang ulang-ulang akan cakap juga. So I think this might be a new era of using this formula of getting two female cast yang leading or two male cast yang akan somewhat tukar mid-season jadi macam season 2 lebih kurang. So I think it's a new way juga. Probably yang boleh buka macam Astro juga. It's probably something that could work because you have to bear in mind pelakon-pelakon macam Aaron dan sebagainya. I bukanlah pelakon full time. Film actors, diorang are used to working on set for like 45 hari, 30 hari, maximum 3 bulan. This whole show took 6 months. So pelakon senior mana yang cakap aku nak I can have to commit my time for 6 months to buat job macam ni. So this might be a solution for future punya dramas. You get like memang big stars but probably half season who knows. Awal-awal saya cakap masa dia cakap nak aku berlakon drama, saya cakap okay, watak siapa? Abang, bapak. I expected that for 53-year-old. Saya cakap tak, Datuk, ini leading. You gila kan buat leading orang tua, saya cakap. But it worked. Like I said, ini rezeki Allah, kita tak boleh plan, kita tak boleh minta. Saya rasa macam cerita ni had its potential because tak pernah orang buat. And saya cakap, I told myself, I told my wife, benda ni kalau kita tak buat, orang selalu bising kenapa artis lama tak ada beri peluang, selalu artis baru je. Bodoh lah, because kita duduk komplain tapi lepas peluang tak buat. Kalau saya tak buat, orang pelakon senior juga yang akan ambil benda ni. So saya cakap, saya cakap Lisa, I got time, let's do it.